kerja saya kena kemas dulu. Kalau saya tak kemas kerja saya, daripada serabut katanya, jadi nak mulakan. Jadi begitulah hidup ini. Adik saya baca buku dalam Atomic Habits. Maknanya kita cuba lakukan sesuatu walaupun sekecil-kecil perkara, cuba dulu buat. Mungkin nak buat benda berat terus kita akan rasa berat, tapi macam saya, bila saya nak mula dengan satu benda je, saya kata aku nak kemas meja. Lepas tu saya akan macam, lepas kemas meja saya kemas ni kan. Dan seterusnya kadang-kadang satu bilik saya kemas. Macam mana kan. Tapi apapun, kita adalah memulai sesuatu. Dan kalau kita rasa macam kita memang selesa dengan meja kita bersepah, tak apalah. Tapi macam saya memulakan dengan kemaskan meja dulu, sebab ia akan menjadi satu ruangan untuk saya bekerja. Dan seperti minda saya nak kosongkan minda saya. Jadi saya pun kemaskan meja saya juga. That's all. Bye-bye.